Okay, so semua ni aku beli. Korang teka berapa ratus? Aku suka caramel macchiato tapi aku tak pernah minum. Kenapa beli low fat? Sebab fat dah banyak. Tak ada. Okay, kita ada ni. Lepas tu kita ada multi. Kita orang nak pergi terawih. Hai guys. Masjid terawih. Conclusion. Maaf, panas ni. Mana dahi paha? Sekarang pukul 1.57. Kita orang pergi out of nowhere. Guys, so hari ni untuk last day, a day before puasa, kita orang makan dekat sushi. Yes, kita orang makan dekat sushi. So ini kita orang first time datang sini. Batik ini tengah balas kita. Dia balas kita. Okay, so sekarang uncle tu tengah masak kat sana. Store ni kan comel gila. Tu menu-menunya. Itu juga menu. Wow. Gelap lah pak. Sekarang lepas makan sushi kita orang cari groceries. Kita orang pakai bags. Sebab tak ada troli. So dengan Pak Ah, Amni dengan Bati pergi cari badan. Sebab terlalu berat nak gerakan. Ramai gila orang tengah beratur. Ramai gila orang hari ni macam culture shock. Semua orang culture shock. Terlalu ramai. Sebab tak ada troli. Kita kena dapat pakai benda ni. Berat gila kan? Kita je pakai ni. Sebab dah tak ada troli. Kita pakai ni. Yes, tadi kita jumpa Farhan guys. Okay, so sekarang kita nak ke mana? Ke mana ke? Ayo, wo ai ni. Ayo, wo ai ni. 你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。 Korang teka. Korang teka kat mana? So kita orang nak pergi tempat tu. Lepas tu kita balik kot. Kenapa kita tengok wayang pula? Dekat bilik. Okay, hari ni full sekalinya. Tengok kereta pun penuh nak mampus. Ni tak payah tengok yang ni, aku akan sensor yang ni. Kita baru balik. Lepas tu dah solat pun semua. Sekarang kita nak unboxing apa yang kita beli tadi. Okay, ada banyak beg tau. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 beg. Okay, so semua ni aku beli. Korang teka berapa ratus? Tak ada korang beroja. Aku tak beli semua pun. Oh, mahal weh. Aku akan bagi tahu korang apa yang aku beli sahaja. Okay, so aku kena tengok-tengok dulu. Okay, ni bukan barang aku. Ni okay. So aku beli ni susu full cream. Sebab aku makan dengan cereal. Okay. Lagi aku beli ni juga, Nescafe. Aku tak tahu kenapa aku beli. Sebab dia macam salted caramel ice. Dia macam sedap je. So aku beli ni. Okay. Kau suka caramel macchiato tapi tak pernah minum. Ya, aku suka caramel macchiato tapi aku tak pernah minum. So aku cuba. caramel ice. Okay, aku beli buah anggur. Aku beli sebab dia RM7. Aku akan beli kalau dia 1 digit je nombor. Aku beli Hanisa sebab makan dengan susu ni. Okay, so pagi-pagi makan ni je lah waktu puasa kan. Lepas tu beli telur.
Tada. Kau nak tahu aku lagi suka makan telur daripada makan ayam. Aku tak suka ayam. Aku lagi suka telur daripada ayam. So itu je kot. Itu je aku beli. Okay, ni resit dia. Korang tambah sendiri, okay? Tambah sendiri Total damage aku adalah RM53 RM54 lah. RM54 untuk 8 barang. Okay, 54 bahagi 8 berapa? 54 bahagi 8 berapa betul? 54 bahagi 8 Hah? Yang 24 bagi 8 70. Apa? RM6.75. Okay, so okay lah. Satu barang ni jatuh RM6. Boleh lah korang. Sekarang Batik pula akan unboxing barang dia. Apa yang dia beli. Okay? Yelah, tapi Okay. Apa kan perhati dia dari sini? So guys, Dia dah pelik-pelik lah dekat vlog aku. Banyak pula nak kena cut. Stop tak. Okay, so kita ada first item, kita ada susu. Meretik. Susu low fat. Kenapa beli low fat? Sebab fat dah banyak. Dua. Lepas tu aku beli ni, Tong Garden Creamy. Ini nanti akan dikirimkan tau. Vico, nampak? Support Palestine. Wow. Kita ada ni. Ini tak ada. Okay, kita ada ni. Lepas tu kita ada Maltese. Tapi kita ada biskut kering. Biskut kering. Lepas tu kita ada Charters. Sebab petang ni kita orang nak tengok movie Bolehkah Sekali Saja. Namun bolehkah sekali saja ku menangis. Aku ada beli dua roti. Yang satu besar, yang satu kecil. Ni nak buat berbatu kuning. Ali. So pembaris ni digunakan untuk macam tu. Aku ada ni sebab aku pelajar yang baik, aku pelajar yang berwawasan. Aku ingat yang aku tengah nak test week nanti. Sebab kan hari tu aku tapi aku pinjam lah dia punya sebab aku nak pinjam siapa lagi kan. Okay, so aku ada pen juga guys. Pemadam ada? Pemadam! Okay. Nampak tu? Satu je. Okay dah. Total damage. Total damage, kiralah sendiri. Google. Tak payah bawa dia ada 13 barang tau. 13. Apa ada tas untuk review barang Amni. So inilah Amni tak nak masuk konten. Amni tak nak asam. Merajuk. Inilah asam yang digembar-gemburkan. Sebab kita orang cari lama gila tapi tak jumpa. Asam apa tu? Asam buah. Sebab Amni ada guava. Lepas tu kita ada tepung goreng rangup serbaguna. Hot and spicy pedas. Lepas tu ada super hand. Orang faham. Boleh baca. Lepas tu dia FOMO ada tiru aku, dia beli ni. Lepas tu dia beli susu cair 3 buttermilk. Okay, stay tune guys. Bagus buttermilk itik. Una tak makan. Okay guys, so that's it and that's all. Oh, tisu. Tisu untuk lap semua dosa-dosa Una. Kenapa dosa-dosa aku? Kau berdosa dengan aku. Korang tahu tak tadi waktu makan sushi
sushi. So kau tak boleh post saya sebab muka aku ada. Jangan kampus muka. Tadi aku makan sushi. Lepas tu kau tahu tak? Dia kata itu sushi ayam. Tapi sebenarnya itik. Okay. So itu saja untuk unboxing kali ni, okay? Aku tak tahu sebab ada vlog ni aku akan sambungkan dengan esok punya ke ataupun ni hari ni punya. Don't like to. Okay, nanti aku tengok dulu macam mana. Kalau aku rasa vlog ni pendek, aku akan sambung yang esok. Tapi kalau aku rasa macam vlog ni dah cukup panjang, dah 10 minit ke 11 minit, so aku akan post yang inilah, yang esok tu esok punya. Tapi vlog hari ni belum habis. Nanti kita tarawih kat masjid ke? Belum habis vlog hari ni. Kita akan sambung. Malam ni kita akan pergi masjid. Kita akan tarawih dekat masjid. Okay, so kita tengok malam ni ramai ke tak. Adakah kita orang akan patah balik sebab ramai sangat atau tidak? Kita tengok keimanan siapa yang kukuh. Okay, bye. Street day one. So sekarang kita orang nak pergi tarawih. Semua bertelekong. Okay, so ni day one tarawih dekat surau. Surau? Sorry. Kat masjid Dekat sekolah. An-Nur. An-Nur ke nama dia? Yes. Dekat masjid. So kita akan tengok ramai ke tak orang. Aku lupa kita kena berebut parking sebenarnya. Pasal Oh yelah. laju. You kena rebut parking. Buat Jumaat ni. Tempat solat mesti. Kita dah ready nak pergi tarawih. So bekalan aku adalah 2 ni. Sebab lapar. Orang tu bawa bekal lah tu air. Orang semua bawa bekal akhirat. Aku bawa ni. Bukan air, bukan Air. Oh, okay. Biasa orang bawa air, aku bawa makanan. Aku bawa air. So korang kena tahu kita orang 2 kali dah. Kita orang parking jauh nak mampus kat sana. Tapi masjidnya hujung sana. Okay. So kita akan dapat pahala lebih kalau kita berjalan. Kalau kita berjalan sangat jauh. Roda berpusing tak dia? Macam mana nak handle ni? Tak ada. Okay. Okay, kita tengok adakah kereta hari ni sebanyak esok. Tak tengok 15 Ramadan. Kita tengok kereta esok sebanyak hari ni ke tak. Korang lebih faham yang mana? Jangan lupa komen kat bawah. Betul. Orang tak ada jadi rider kena bercakap. Dah cakap tadi. Hi guys. Hi guys. Masjid tarawih. Conclusion. Sekarang ini adalah slipper untuk orang perempuan. Kau tengok berapa banyaknya. Yang datang solat hari ni kat masjid. Jangan tolak aku. Hari tu aku solat isyak tak ada pun. Okay. Anda dibenarkan untuk berbuka Kita puasa akan solat. lagi khemah Masuk. yang Korang, aku ada teka-teki. Okay, ni dahi aku kan. Tu dahi Una. Faham? Panas ni? Mana dahi Paha? Okay, so tu teka-teki. Nanti Korang jawab. okay, nanti komen, okey? Tarawih korang. Ni semua ni dah balik tarawih. Walaupun tak habis lagi. Yes, kita orang nak pergi parking. Itu masjid tau. Tak nampak kan? Kita orang parking kita orang kat hujung lagi. Saya nak cerita pagi dah. Apa? Kan kira langkah. Jangan mengeluh. Jauh lagi parking kita orang. Okay korang, so thank you to lighting kereta ni. Semua dapat lighting. So kita orang dah balik tarawih. Amni mana Amni? Hi. So guys, day 1. Dah day 1 dah. Esok day 2. Dia tu tarawih lah. Okay. So gelap pula. Hai, korang jangan lupa jawab teka-teki tadi. Tunjuk Pak Ah. Mana teka-tekinya? Ajalah. Okay. So Korang tak elok tau cakap citaan Tuhan macam ni. Mak aku pun kecil. Aku cakap pasal mak kau. Aku cakap pasal kau lah Pak. okay dah. Okay. So kita orang dah perjalanan kita orang jauh tau daripada masjid nak ke kereta, daripada kereta nak ke masjid tu. So hari ni kita orang sambung. Tengok muka dia. Kau teka kat mana? Teka kat mana? Kita orang dekat Betul ke saya sebut di situ? kita orang pergi Ipoh out of nowhere. Lepas je solat tarawih, tadi ada interview. Lepas tu
pergi Ipoh. Okay. Habis ke? Sekarang pukul 1.57. So kita tak rasa kita orang tidur ke apa, tak tahulah. Tapi aku rasa vlognya pengakhirannya kat sini untuk hari ni. So kita orang nak makan. So korang, itu je untuk hari ni punya vlog. Say bye korang. Dah lah kau dia lagi. Fa'al lah kena pusing. Lighting man pun tak membayar ni. Okay korang, so Dah boleh buat ni. itu saja untuk vlog kali ni. Terima kasih korang yang tengok. Vlog ni aku rasa panjang, maybe 15 minit, 20 minit. Sebab tadi aku tengok draft. Okay. Bye korang. Ya, satu tu.